Subuh, jalan raya masih basah dengan embun. Sebuah lorong panjang membelah hutan yang dulu bersambung tanpa halangan. Inilah laluan yang kita cipta untuk kecepatan, untuk kemudahan. Tapi bagi makhluk lain, jalan ini membawa sesuatu yang berbeza. Ini bukan kisah luar negara. Ini bukan berita semalam. Ini berlaku hampir setiap hari. Tapir yang keluar dari hutan simpan Gunung Rabong atau hutan seorang lelaki simpan maut Ciku manakala 3 ahli keluarganya cedera akibat kenderaan dinaiki terbabas selepas terlanggar seekor Seorang gajah. penunggang motosikal nyaris maut selepas motosikal yang ditunggangnya melanggar seekor rusa betina di kilometer 105. Ketika kejadian, mangsa Nur Fatin Mazlan 24 tahun dari arah Kuala Krai dalam perjalanan pulang ke rumahnya di RKT Kesedar, Renok Baru. Seekor harimau belang dewasa mati selepas dirempuh sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT. Di Hulu Terengganu, seekor gajah liar mati dilanggar trailer muatan biji besi di kilometer 44 Jalan Kuala Berang, Aring, Hulu Terengganu. Bukan ini laluan yang dia kenal. Bau tar menggantikan bau tanah. Tiada bunyi daun, hanya deruan enjin dan bunyi hon dari jauh. Seekor harimau hilang arah di tengah dunia yang bukan lagi miliknya. Kemalangan jalan raya yang melibatkan hidupan liar adalah satu bentuk konflik yang berlaku apabila ada jalan raya yang dibina merentasi landscape semula jadi. Ia boleh jadi jalan raya yang merentasi taman negara, hutan simpan, ladang sawit dan sebagainya yang menyumbang kepada kebarangkalian lebih tinggi berlakunya insiden kemalangan hidupan liar di jalan raya. Kemalangan hidupan liar di jalan raya ini juga melibatkan pelbagai kumpulan haiwan, boleh melibatkan reptilia, boleh melibatkan amfibia, boleh melibatkan sudah tentu mamalia yang selalu mendapat liputan di media, terutamanya mamalia besar seperti gajah, tapir, harimau belang dan sebagainya. Jadi saya bagikan 3 negeri yang mempunyai merekodkan bilangan roadkill yang tertinggi. Yang pertama adalah Pahang dengan jumlah 553 kes, diikuti Perak sebanyak 368 dan juga Kelantan sebanyak 189. Jadi ini juga adalah bagi tempoh yang sama 2021 sehingga 2024. Dengan jumlah keseluruhan kes sebanyak 1,110 kes direkodkan bagi tempoh tersebut. Mereka hanya cuba melintas, mencari makan, pulang ke habitat yang kian hilang. Dari gajah, tapir hingga harimau, angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan kegagalan kita dalam melindungi khazanah di bumi sendiri. Antara hutan dan ladang, terbentang jalan raya, sempadan buatan manusia yang tidak pernah difahami haiwan liar. Dahulu hutan ini bersambung.
jadi laluan bebas untuk segala haiwan mamalia, amfibia mahupun reptilia. Tapi hari ini jalan raya membelahnya. Umpama rumah yang terbelah dua. Satu sisi untuk bermain, satu sisi lagi untuk mencari makanan. Kadang mereka hanya mahu pulang, tapi tidak pula sampai. Ibu dan anak terbaring bersama di tengah jalan. Mungkin sedang melintas, mungkin sedang mencari makan. Mereka tidak tahu kereta tidak akan berhenti. Tiada jeritan, tiada amaran. Hanya hentakan yang senyap dan nyawa melayang. Saban hari korban terus bertambah tanpa tugu, tanpa nisan. Kalau kita tengok pada hari ini, banyak kawasan-kawasan telah dibuka untuk tujuan-tujuan pembangunan. Sebagai contohnya, jalan raya yang mana telah memutuskan sebuah kawasan habitat kehidupan liar yang besar. Dan kita tahu bahawa kawasan habitat besar ini merupakan kawasan kehidupan liar berkeliaran, mencari makan dan pasangan. Jadi disebabkan oleh pembukaan kawasan ini, dengan adanya jalan raya, binatang ini akan melintas jalan raya dan dia akan kelemahan jalan raya dilanggar oleh kereta. Mungkin bagi kita, ia sekadar haiwan liar, tapi bagi spesiesnya, ia kehilangan satu darah warisan. Namun, bukan semua manusia tutup mata. Di tengah malam yang dingin, ada yang masih berjaga. Mereka bukan pengembara, mereka pejuang senyap. Pasukan penyelidik memulakan rondaan, menelusuri jalan raya sunyi dengan harapan bukan untuk tangkapan, tetapi untuk pencegahan. Kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Latif Abu Bakar dari Fakulti Gunaan Sains dan Teknologi UTHM memulakan rondaan tengah malam. Rondaan kebiasaannya dilakukan pada waktu begini kerana pada waktu ini kurang kenderaan di jalan raya. Laluan panas roadkill ini mereka selusuri kerana kawasan ini kerap merekodkan kes langgar hidupan liar. Tapir, beruang madu, musang, bahkan haiwan reptilia pernah menjadi mangsa di laluan ini. Dengan lampu suluh dan berbekalkan data lapangan, mereka cuba merekod jejak dan menyusun strategi untuk mengurangkan korban kerana setiap malam nyawa mungkin hilang tanpa disedari. Setelah mengesan ada mangsa di tepi jalan, seekor haiwan liar terbujur kaku dilanggar kenderaan. Tanpa berlengah, mereka mula merekod. Jarak bangkai dari bahu jalan dicatat dengan teliti. Jenis spesies dikenal pasti dan setiap maklumat ini penting untuk disimpan dalam pengkalan data. Setiap inci penting untuk memahami corak pelanggaran. Daging dari bangkai haiwan turut diambil sebagai sampel untuk analisis DNA di makmal. Isu kemalangan hidupan liar bukan hanya berlaku di Malaysia. Jalan raya moden telah jadi sempadan baharu yang meragut nyawa haiwan liar setiap hari. Anggaran menunjukkan jutaan haiwan mati dilanggar kenderaan setiap tahun di seluruh dunia. Masalah ini merentasi sempadan dan penyelesaiannya perlukan kerjasama rentas negara. So I don't think Malaysia is worse off in that sense. You have a lot of other types of responses in countries in Africa, Southern and Eastern Africa, but it's also partly because it's the continent of mammals. So you have so many large mammals there, and it's literally dangerous if you drive through some areas at night.
because the risk of roadkill is really high. Mereka ikon hutan kita. Gajah yang bijak, harimau yang gagah, tapir yang tenang. Tapi di jalan raya, semua sama rentan. Masya Allah. Ini kejadian kali pertama ya. Kali pertama saya melihat tapir itu hitam putih di depan mata. Dikuatiri tapir ini adalah tapir betina. Selepas rondaan malam, hari ini mereka kembali bersedia tapi bukan lagi di jalan raya. Kali ini misi mereka bermula di dalam hutan. Dengan peralatan, peta dan data yang dikumpul sepanjang pemantauan, mereka memilih untuk masuk lebih jauh. Langkah demi langkah mereka masuk ke dalam hutan, panas dan lembap. Tapi fokus mereka kekal untuk mengesan sang hitam putih berdasarkan lokasi yang pernah dilihat. Kadang-kadang mereka berhenti meneliti kesan najis, bekas gosokan di pokok atau jejak kaki yang samar. Dan setiap isyarat yang mereka temui membawa mereka lebih dekat kepada makhluk yang cuba mereka lindungi. UTHM kali ini bekerjasama dengan Copenhagen Zoo, Denmark. Jalinan ini merupakan teknik terbaik dalam mengumpul data, merekod melalui pemasangan perangkap kamera. Seterusnya, merancang strategi seterusnya untuk melengkapi kajian roadkill. Diwakili Ketua Program Asia Tenggara, Encik Sanusi berkongsi ilmu mengenai cara memasang perangkap kamera yang betul. Perangkap kamera kita gunakan sebagai alat ataupun kita panggil tools bagi kajian untuk roadkill adalah kita cuba set up di kawasan di dalam hutan dan kawasan yang kita pilihlah laluan yang paling cantik, tetapi maksudnya dia bukan mudah untuk kita dapatkan kawasan. So kita akan set up bagi membantu di mana kita untuk mengetahui tapir itu dia berada. So dengan itu kita boleh juga tahu di mana pergerakan tapir ataupun individu tapir yang berada di sesuatu kawasan yang berlakunya roadkill itulah. Bukan sahaja teknologi, ilmu hutan juga penting dalam mengumpul maklumat. Ni makanan tapir, dia bentuk dia macam ni, gigitan dia. Jadi macam itulah nak tahu. Kita nak tahu laluan dia memang macam ni. Dan laluan dia, lepas tu kita tengok tapak kaki dia tu. Makanan dia, tengok dia makan dia, gigitan dia macam ni. Lepas tu kita mula tu, kita tengok dia punya tapak kaki tu. Itulah laluan dia macam denai. Dari ratusan jam rakaman perangkap kamera, akhirnya satu kelibat yang ditunggu-tunggu muncul di keheningan malam. Seekor tapir besar tenang melintas di hadapan lensa. Ini bukan pertama kali tapir Malaya muncul di lokasi yang sama. Corak pergerakannya cukup konsisten untuk ditindak. Para penyelidik membuat keputusan penting iaitu dengan memasang perangkap khas yang dinamakan tapir surface trap. Tujuan mereka hanya satu, untuk memasang radio kolar pada tapir yang ditangkap nanti bagi melicinkan proses kajian roadkill ini. Kolar satelit ni dia memang banyak digunakan kerana dia dapat membantu bagi tujuan kajian roadkill lah. Satu yang digunakan di dalam hutan, di wild, dipanggil dalam hutan lah. Bagi mengetahui di mana pergerakan. Bila kita dah pasang collar VHF, kita boleh tahu
dipanggil di mana besarnya rumah dia ataupun home range. So yang kedua kita boleh tahu berapa kerap dia melintas jalan atau berapa dia aktif pada waktu siang ataupun malam. Maksudnya memang satellite caller ni sangat membantulah untuk kajian roadkill. Perangkap ini bukanlah perangkap yang ganas, tetapi satu struktur yang akan memerangkap tapir tanpa mencederakan ia. Proses ini halus, teliti dan memerlukan kesabaran kerana matlamat mereka bukan hanya untuk menangkap tanpa tujuan, tetapi untuk melindungi dan memahami dengan lebih dalam tentang pergerakan sang tapir. Nampak sikit-sikit. Tolong. Okey, dah. Okey, baik untuk gambar sana. Malam berganti siang. Waktu terus berlalu dan kamera kekal merakam. Akhirnya dari celah belukar ia muncul. Perlahan langkah demi langkah menghampiri perangkap. Misi seterusnya pun bermula. Tapir yang masuk perangkap semalam kini dibawa ke Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun. Di sinilah proses pemantauan dan rawatan dijalankan sebelum ia dilepaskan semula. Pusat ini ditubuhkan pada asalnya sebagai Pusat Pemeliharaan Badak Sumatera di era 70-an. Hari ini, ia berfungsi sebagai pusat penting bagi penyelidikan, rawatan dan konservasi spesies terancam seperti malayan tapir. Di sini Jabatan Perhilitan telah lama bekerjasama rapat dengan penyelidik tempatan, universiti dan agensi kerajaan. Dari program pemindahan hingga pemantauan pergerakan, setiap usaha dijalankan demi satu matlamat bersama, melindungi sebelum ia menghilang selamanya. Untuk pengurusan hidupan liar di negeri Selangor, ia memberi sedikit cabaranlah kepada kita di Jabatan Perhilitan, memandangkan kami perlu mengurus hidupan liar untuk diseimbangkan dengan pelan-pelan pembangunan yang telah ada lah di negeri Selangor. Jadi untuk mengatakan kesan, kita tidak menjadikan ia satu faktor utama, tapi penyumbang kepada kejadian roadkill lah. Cuma dalam hal ini Perhilitan Negeri Selangor bekerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk sering mengadakan perbincangan bengkel untuk mengatasi isu ini dengan lebih baik. Di Pusat Konservasi, tapir kini dalam fasa penjagaan awal, diberi makan secara berkala bagi memulihkan tenaga. Sementara itu, hasil tajaan dari Copenhagen Zoo, radio kolar sedang dipersiapkan untuk misi penting, memasangnya di leher sang tapir. Proses pemasangan radio kolar ini dijalankan dengan penuh cermat kerana di sebalik teknologi dan data, yang paling utama adalah memastikan haiwan ini kekal sihat dan selamat. Kolar ini akan menghantar isyarat lokasi secara berkala, membolehkan pergerakan dipantau dari jauh. Lokasi kedua kajian roadkill, laluan panas yang menghubungkan Gerik, Perak
dan Jeli, Kelantan. Konflik kemalangan jalan raya tidak hanya melibatkan haiwan liar, tapi juga ternakan dan kadangkala manusia. Impak roadkill ni boleh difahami dalam dua konteks. Yang pertama sudah tentu melibatkan pemeliharaan hidupan liar yang mana jika ia melibatkan haiwan-haiwan yang terancam, haiwan yang hendak kita lindungi, impaknya begitu besar. Apatah lagi jika hidupan liar mempunyai fungsi ekosistem yang besar seperti harimau, tapir, beruang dan lain-lain. Tetapi kita perlu memahami konteks roadkill ini juga melibatkan keselamatan pengguna jalan raya. Jika berlaku kemalangan, ia mungkin menyebabkan kecederaan dan lebih parah melibatkan kehilangan nyawa kepada pengguna jalan raya. Dari udara lebuh raya ini, kelihatan damai dan sunyi. Tapi di sebalik jalur ini, terlalu banyak cerita yang tidak disampaikan. Bukan sahaja haiwan, nyawa manusia juga menjadi taruhan kerana pelanggaran itu tak dapat diduga. Jabatan Perhilitan sebagai pemegang taruh utama sudah tentu memainkan peranan yang sangat penting dalam isu ini kerana mereka yang mengurus konflik hidupan liar di Semenanjung Malaysia termasuk isu roadkill. UTHM sebagai sebuah universiti dengan kepakaran pengangkutan sudah tentu perlu memainkan peranan dalam membantu Jabatan Perhilitan dalam masa yang sama membuat kerjasama pintar bersama Copenhagen Zoo, citizen scientist, community dan lain-lain. Jadi antara langkah-langkah proaktif yang kita ambil, yang pertamanya kita memasang papan tanda di jalan raya yang menunjukkan ada lintasan hidupan liar. Yang keduanya kita memasang lampu solar amber light lah supaya orang dapat tahu, dapat memperlahankan kenderaan. Yang ketiganya kita buat traverse bar ni yang macam ada bila kenderaan lalu dia akan bergetar. So di situ dia akan memperlahankan dia punya kenderaan. Meskipun banyak usaha dilakukan bagi mengelak perkara buruk berlaku, namun jika di malam gelap, diselekoh tajam, apa yang mampu pemandu lakukan ketika itu? Tambahan pula jika kelajuan kenderaan memainkan peranan. Sedikit sebanyak usaha yang telah dijalankan dan seiring teknologi yang semakin hari semakin baik tercipta, naluri pemandu haruslah senantiasa dalam keadaan berjaga-jaga kerana makhluk ini tidak mengerti apa pun. Sudah tentu jika kita bercakap soal penyelesaian, kita memerlukan infrastruktur hidupan liar yang mesra jalan raya, kita perlukan jejantas, kita perlukan terowong di bawah jalan raya dan sebagainya yang boleh membantu pergerakan hidupan liar. Dalam masa yang sama, pengguna jalan raya juga perlu untuk dididik memahami papan tanda lintasan hidupan liar dan perlu memperlahankan kenderaan. Kita lihat jika ada papan tanda lintasan hidupan liar, sangat jarang kenderaan itu diperlahankan dan selalunya yang menyebabkan kecederaan dan kemalangan adalah kelajuan, bukannya pertembungan. Di Sungai Deka 1, iaitu dengan belanja lebih kurang 25 juta ringgit Malaysia. Kemudian di Sungai Yu, di antara Merapuh Lipis lebih kurang 80 juta ringgit Malaysia. Yang ketiganya di Gerik, di sana lebih kurang 25 juta. Melalui Jabatan Perhilitan, kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk buat viaduct ini. Pada mulanya sebab baru dibina memang tak banyak pendatang lalu lah. Tapi setelah 2-3 tahun saya tengok sendiri bila pasang kamera trap, lintasan di bawah tu banyak binatang telah guna lah, daripada sebesar-besarnya gajah, harimau sampailah sekecil-kecilnya babi hutan, kucing batu. So memang benda tu dia ada kesan yang positif. Dan ada lagi lah inovatif yang kita akan buat bagi menangani isu konflik hidupan liar yang melibatkan kemalangan jalan raya. Dan kita harap kemalangan ini dapat dikurangkan daripada semasa-masa. Seterusnya kita harap populasi hidupan liar akan stabil. Setiap bangkai di jalan, besar atau kecil, ada peranan yang akan terhenti. Sekecil-kecil makhluk, semuanya penting dalam ekosistem hutan kita. Bila satu hilang, keseimbangan akan mulai runtuh. Sampah
nampak remeh tapi sangat mudah dijumpai di sepanjang jalan. Faktor ini juga menyumbang kepada konflik pelanggaran. Waktu saya mengembara membuat kajian, saya sering melihat pengguna jalan raya membuang sampah dan kadang-kadang sengaja memberi makanan kepada haiwan liar. Ini menyebabkan haiwan liar sering pergi ke tepi jalan dan menyebabkan kemalangan. Di tepi jalan ini, monyet bukan lagi mencari buah di dahan, tapi menyelongkar plastik dan sisa makanan yang dibuang manusia. Mereka tidak faham bahaya jalan raya. Yang mereka tahu, di situ ada makanan. Dan dalam kegairahan mengisi perut, nyawa menjadi taruhan. Semuanya bermula dengan sisa yang kita tinggalkan.